Duk ingat nak main tengok saja. Ada juga terbeli helmet. Mereka kata harga offer habis stok. Yang duk watak ramai-ramai tu duk ingat ada nak beli helmet murah ke apa. Pokoknya duk watak nak ambil helmet. Tak pernah duk main majlis macam ni. Tapi yang tak tahu tu akak watak nak ambil helmet, nak balik dah. Sebab tu petang betul dah habis. Boleh tahan juga lah panjang. Rangkai-rangkai ni sampai sini habis. Raja Muda Kedah pun dah nak berangkat balik dah. Menunggu keberangkatan pulang Raja Muda Kedah. Semua kena tunggu dulu bagi Raja Muda Kedah pergi jauh dulu baru boleh berjalan. Pakat nak balik dah. Selamat jalan. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Sekian.